dan salam madani. Sekolah kami mengadakan amalan baik PPDA iaitu Basri. Antara objektif Basri ialah meningkatkan pengetahuan murid tentang bahaya dadah, rokok, vape dan bahan-bahan larangan lain. Objektif yang kedua ialah memastikan murid-murid bebas rokok dan vape. Yang ketiga, meningkatkan sahsiah murid serta berdaya saing dalam membentuk peribadi unggul lagi madani. Maksud Basri ialah bantu tingkatkan ilmu bersosial dalam kalangan murid. S. Sahabat, timbul kesedaran mencari rakan yang baik sebagai ikutan untuk berubah sikap melalui aktiviti. S. Sayangi, sahabat pupuk nilai-nilai baik dan kesedaran tentang penyalahgunaan darah melalui slot bina diri. Ri, diri, jadikan diri sebagai suri teladan. Antara amalan baik yang ada di Akademik 2 ialah kawat pagi oleh semua unit beruniform, senam robik dan bacaan Yasin perdana pada setiap pagi. Impak amalan baik Basri ternyata membawa Akademik 2 ke mercu kegemilangan. Amalan baik Basri ini berjaya mencungkil ramai ikon murid dalam pelbagai pertandingan kokurikulum. Selain itu, amalan baik Basri berjaya menghasilkan lanskap sekolah yang menarik, ceria dan berinformasi.